Berat mata kita yang memandang, berat lagi bahu yang terpaksa memikul. Hari ini tim Selangor kita turun padang ke Kampung Kerdas dalam Gombak Setia hari ini bagi meninjau sendiri pasca banjir yang berlaku lewat petang semalam, dan inilah kesannya yang terpaksa penduduk di sini hadapi. Kita bantu mengangkat barang-barang besar keluar daripada premis dan juga untuk usaha kita mengeluarkan air-air ini, kita menyediakan kediaman yang lebih kondusif bagi penduduk untuk bermalam di kediaman mereka, insyaAllah. Berapa rumah yang terkena dengan banjir adalah dalam rekod sebelum ni kita dah ada 40 rumah yang dah biasa terkena dengan banjir kilat ni, dan saya difahamkan ada pertambahan rumah yang tak biasa kena banjir ni yang masih kita trace dalam 20 ke 30 rumah lagi. So dia menjadikan lebih kurang 60 ke 70 rumah yang terkesan dengan banjir kilat kali ni. Alhamdulillah kita dapat membantu warga MAS, dikabarkan warga MAS dan beberapa ahli keluarga yang terjejas yang meminta untuk kita membersihkan rumah mereka. So kepada mangsa-mangsa banjir, jangan bersedih sebab tim Selangor sentiasa ada di sisi anda. Okay. Pesanan kepada mangsa banjir, kamu semua jangan risau, jangan rasa susah. Sebab apa? Sebab Tuhan tu ada dan kami semua pun ada. Kami boleh bantu kamu semua. Okay, sekian, terima kasih. Peace out!